Jumpa lagi dengan kami di episod kali ni. Okay, kami hari ni ada trip lagi memancing di Pulau Betul. Okay, hari ni kami main camping di sini, nak try tengok test ikan waktu malam macam mana. Okay, nanti apa-apa kita update sebab tadi dah boleh dah tekok 2 ekor dah. Okay, hari ni kita main dalam 6 orang main di Pulau Betul ni. Tu duduk rehat di sana. 3 orang. Ni orang. Okay, ni. Okay, apa-apa nanti saya update lain macam mana hasil. Apa nanti saya beritahu lain. Kita mancing dulu. Alhamdulillah, betul. Okey gang, ni strike apa yang kedua. Ikan sembilang. Clear malam ni ada lauk dah gulai. Okey, sembilang ni 9 karang. Mantap Pak Abu. Strike lagi. Alhamdulillah. Pak. Okey guys. Okey guys, mantap. Hanya. Anak kerapu. Ada. Alhamdulillah. Jeng ada. Gulai Pak Su. Gulai. Sekarang. Tengah hari baru strike ikan setelah tunggu lama. Wah, Ewan. Ada telur Oh, becik ada telur Oh, becik ada telur Ni tadi dah biar. Okey gang, kita dah sampai ni di tempat nak camping malam ni. Okey, so sekarang tengah buat
proses pembersihan. Kita nak buang daun-daun kering, jurus-jurus sikit, bagi dia cerah elok. Ni ada ayak bukit ni, kita buang-buang lah daun-daun ni sebab kita nak mandi tau ni. Nak buat tempat mandi, tempat nak bercamping malam ni. Senang lah, cerah-cerah nanti malam. Tak payah nak kalut-kalut dah. Untuk keselamatan lah kita buang-buang daun-daun ni. Takut lipan, takut ular. Kita cerah-cerah sikit tempat-tempat ni, kita jurus ayak apa semua bagi clear. So malam ni boleh mandi ayak bukit dah geng. Sini memang best lah, ayak bukit dah sejuk. Nanti kita clear sini, hampa tengoklah proses-proses ni. Layan je lah video kami. Nanti malam kita test lah mengai tau ni. Mana tahu ada gorgon ke. Dia kata malam ikan besar keluar, ikan besar lepak. Okay, ni duk tengah kalut-kalut nak bercerah, nak set up base camp. Ni kita nak buat palung pula. Palung nombor 2. Palung ni kita buat 2 sebab satu tu sana hujung tu untuk mandi. Yang ni kita guna untuk basuh-basuh pinggan, basuh tangan, dekat lah sikit. Mandi, duduk jauh sikit. Dia kena lintas pergi sana, takkan setiap kali nak basuh tangan kena pergi sana. Okay, hampa layan lah video kami duk buat palung ni. Mereka pergi lah. Okay, nak sampai di sini dia jalan dia susah lah sikit. Sebab dia kena jalan jauh. Jalan dia jauh, kena mendaki bukit, kena masuk dalam hutan, kena lalu atas batu-batu. So agak mencabar jugalah dengan berjalan kaki, dengan nak bawa barang banyak. Sebab nak camping kan, kita nak camping, takkan kita nak bawa sikit benda makan. Takut tak cukup, nak patah balik. Memang tak patah balik dah sebab jauh sangat. Lagipun kalau nak patah balik pun dah malam, memang tak patah balik lah. Okay, ni palung ni dah hampir siap. Palung nombor 2 ni duk tengah buat kaki dah, bagi kemas-kemas. Okay, lepas tu nanti malam kita akan masak gulai senangin dengan gulai semilang. Ikan semilang, ikan senangin memang surah makan pula tengah-tengah ni, tengah-tengah hutan. Memang best lah puan dia kata. Kena nasi panas-panas dengan gulai, memang mantap lah, mansur lah. Okay, siap dah palung kita yang nombor 2. Kita nak adjust bagi dia duduk center elok-elok, bagi ayak lalu terah elok. Okay, nanti video ni akan bersambung dalam part 2 sebab video ni panjang. So kita masak-masak dalam video part 2 lah. Okay, sama-sama nantikan lah video part 2 kita. Ni part 1 sampai sini dulu. Nanti kita tunjuk proses camp kita macam mana, kita duduk di sini macam mana. Okay, apa-apa layan je video kami. Okay geng, lagi satu, jangan lupa like, share dan subscribe video kami.
Ya.